Assalamualaikum dan selamat petang guys. Alright, hari ni aku nak review sikit pasal Huawei P40 Pro, P40 Pro ni yang baru aku ambil lah. So aku nak review sikit lah tentang handphone ni. Sebelum ni aku pakai P30 Pro, P30 Pro. Lepas tu aku semalam aku baru ambil yang ni. Aku try in aku punya yang P30 Pro, aku ambil Huawei P40 Pro. Right. So pada korang yang nak ambil handset Huawei sekarang, aku pun nak beli tak kaji dulu. Aku main beli je sebab sebelum ni aku biasa pakai Huawei. So bila aku nak beli semalam, aku pun tak ingat langsung pasal Huawei punya apps. Play Store kan dah tak ada dekat Huawei. So itulah yang aku nak review hari ni. Pada korang yang sedang menonton, siapa belum subscribe, please subscribe, like dan share, komen sekali aku punya channel ni. Alright. Okay, sekarang aku nak bagi tahu lah. Aku beli handphone ni semalam. Apa yang aku dapat, kita unboxing sikit. Tapi kotak ni aku dah buka masa beli semalam sebab dia nak transfer kan aku punya apps yang lama. So ok, kita tengok dulu yang ni apa yang ada kat dalam. Ok, ni handset dia. Aku ambil color agak-agak color grey macam itulah. P40 Pro belakang dia macam ni. Dia punya beza ni depan dia. Perbezaan P30 Pro dengan P40 Pro ni adalah yang aku nampak reka bentuk kamera dekat belakang ni. Dia punya petak, sebelum ni dia bulat panjang lonjong sekarang dia petak macam ni. Dia macam Samsung S20 Ultra lebih kurang. Depan dia kamera macam ni. Ok, lepas tu aku ada tanya semalam apa dia punya dalam macam mana. Dia cakap lebih kurang je dengan P30 Pro. Perbezaan dia cuma pada reka bentuk kamera belakang dengan depan. Lepas tu dia punya sistem kamera pun dekat video ada lain sikit lah. Dia macam apps GoPro, dia ada hyper smooth. Lebih kurang macam itulah. Aku pun tak tahu, aku tak bodek lagi dalam dia. Tapi apa yang aku tahu, dia stable lah kalau nak buat video. Dia cakap I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you
work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to win the crown. I'm ripped off at these fucking crowds. We're on top, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop. Ni kotak dia, korang yang tarik. So aku letak tepi dulu. Dalam ni, ni dia. Korang akan dapat aku buat review ni sebab apa? Untuk orang yang banyak apps pada Android nak beli handphone ni, bila korang transfer ke Huawei yang terbaru sekarang lah, Huawei yang terbaru yang aku tahu, P40 Pro, lagi Mate 30 Pro, ada lagi Huawei baru. Sekarang dah tak ada Play Store dah tak ada Play Store. So Huawei keluarkan app sendiri. Ni dia, kalau korang nak download apa-apa yang free tu dekat sini. Nama dia Apps Gallery, nampak? Ni Apps Gallery warna merah ni. Sekejap. Okay, ni dia Apps Gallery. Tapi korang tengok handset aku, nampak tak? Ni ada Play Store bahasa Melayu ni ada gedung play. Handset aku je aku rasa yang ada macam ni. Huawei yang terbaru, tak percaya korang belilah P40 Pro, tak akan ada gedung play ni. So aku nak cerita, so aku nak buka dulu. Gedung play boleh guna boleh guna. Korang nak beli YouTube, beli apa-apa dalam ni, nak download boleh macam biasa, macam handset Huawei sebelum ni. Okey, sebabnya semalam aku beli handset ni ada masalah. Bila aku transfer apps lama aku, P30 Pro dia masih ada Google Play, masih ada Play Store. Bila P40 Pro dia tak ada. Bila aku transfer apps lama ke sini, banyak yang tak boleh buka. Salah satu dia macam ni, GoPro application ni aku tak boleh, semalam tak ada. Tak ada. Lepas tu macam apa lagi, ni YouTube Studio ni
Aku memang kena guna untuk aku buat vlog semua. Tak boleh buka, dia tak ada Google Play. Tapi tengok ni ni PT nampak P40 Pro tau. Okey, aku buka Aku buka YouTube Studio. Korang tengok. Boleh on macam biasa. Macam biasa. Lagi apa? Ni YouTube. Aku baru download tadi. Boleh on macam biasa. Kalau sebelum ni dekat handset ni tak boleh. Korang kena buka dekat sini, dekat dia punya Bumi browser. Itu pun banyak apps tak ada. Kat browser. Sekarang ni nampak Chrome pun aku dah ada. Ni Chrome. Aku buka ni Chrome. Google Chrome. Boleh. Boleh function semua. Ada orang upload Play Store yang dekat P40 Pro, tapi tak boleh guna pun Play Store tu. Dia ada cara-cara dia lah. Okey, yang aku nak cerita kat sini, macam mana nak korang nak upload Google Play tu. Kalau korang nak upload Google Play tu, korang kena pergi ada aku ada letak ni satu channel ni. Korang boleh follow channel dia ni lah untuk belajar macam mana cara untuk upload application Play Store tu, untuk dapatkan apps tu untuk masuk dekat Huawei yang terbaru. Ataupun macam aku senang, aku tak nak pening-pening, aku pergi kedai, aku bagi tahu dia macam mana cara-cara dia buat kan. Okey, so settle. Aku tak silap aku buat tadi pagi, tak sampai 15 minit dah ada apps Play Store dekat aku punya P40 Pro. So aku rasa tu je lah yang aku nak bagi tahu korang. Kalau nak beli handset Huawei yang terbaru, memang nak dapatkan apps-apps macam yang dekat Play Store sebelum ni, kena download lah. Itulah cara dia. Kalau tak pandai, korang pergi kedai, suruh owner kedai tu suruh dia uploadkan. Kalau dia pandai lah. Kalau tak pandai, korang boleh belajar dekat channel yang aku tunjuk tadi. Dekat situ dia ada ajar A to Z. Right, aku rasa vlog aku untuk hari ni sampai di sini saja. Berjumpa di lain video. Assalamualaikum dan bye bye.